Aku pun tak tahulah. Tiba-tiba je muncul. Aku ingatkan dah nak berambus balik kampung, tak kerti balik sini dah. Angin je aku. Tapi Dil, kau masih pemegang share kan? Mana kau ada duit lagi lah? Apa, kau ingat pemegang share semua dapat duit bulan-bulan senang? Nak kena kerja lah. Alah, babe. Apa susah? Kau pergi ofis, kau tidur, pukul 5 kau baliklah. Kau macam ni, aku susah hati tau. Kau tak ada duit, aku punya persen pun miss lah. Itu je lah yang kau tahu. Mestilah nak hidup. Kau ingat kau seorang nak senang? Aku tak nak. Sekarang ni aku kena cari jalan macam mana nak singkirkan budak baru tu. Kalau setakat orang tua tu aku boleh handle. Aku nak kau sabar sikit. Abang balik ke? Rumah Mama lah kan? Tak. Abang nak balik rumah Ayah. Sebab dah lama sangat tak tengok rumah tu. Tak apalah sayang. Awak baliklah rumah Mama. Abang balik rumah Ayah. Kita sama-sama dekat KL kan? Tapi kalau kesian kat abang tidur seorang-seorang kat rumah Ayah, awak baliklah temankan abang. Bukan pasal kesian, bang. Sampai bila abang tak nak jumpa dengan Mama? Mama menyesal sebab menghalang hubungan Refa dengan Azri dulu. Mama rasa bersalah sangat setiap kali Mama teringatkan hal tu. Sampai Mama tak dapat maafkan diri Mama sendiri. Ma, semua tu benda dah lepas. Sekarang ni Refa dah bersuami pun. Azri dah bertunang. Refa tak pernah salahkan Mama. Semua tu kan cuti. Kau? Bukan kau tuan penasihat dia ke? Apa kau cakap dia ikut? Mana ada yang nak call aku, mesej pun tak tahu, diam je. Macam dah insaf je. Kejap. Entah-entah anak si Jo dah mandrem dia sudut rumah kan. Kau ni mengarut je lah. Aduh, Jo pun satu lah. Tak mana dia lari aku pun tak tahulah. Cerita pasal si Jo kan. Kalaulah tiba-tiba dia muncul balik, nak anak tu, kau bagi tak? Elah. Jangan kata anak, dengan pakej bini aku sekali ada boleh ambil. Oh, ini dahsyat bro. Dahsyat. Betul-betul. Mak. Kau nak tembuk aku? Tembuk lah. Tembuk lah. Tapi kau jangan lupa, negara ni ada undang-undang. Apa kau cakap ni? Aku dah tahu semuanya lah ni. Sebab itulah kau beria tak bagi aku gugurkan kandungan aku. Paksa aku kahwin dengan Aidil, betul tak? Sebab kau ada niat jahat dekat aku. Keluarga kau pasal anak kedua nikah aku dah cukup baguslah. Ha? Sekarang ni kau nak cakap aku tak kenang budi? Lepaslah!